ni kita nak buat tutorial buat Hana Goat's Milk. Yang pertama kita gunting. Yang kedua kita ambil gelas. Gelas. Yang ketiga kita tuang. Set. Su. Ya. Yang keempat kita bubuh air panas. Yang kelima kita bubuh air sejuk. Yang keenam kita kacau air. Yang terakhir kita minum. Sedap. Sedap. Cuba korang kena dapatkan ni Dapatkan sekarang.